yang sebanyak inilah, kira kalau ibu dah beli sekali tu maksudnya memang selesa untuk ibu sebab dia tak mengeringkan bibir. Sangat ringan, macam korang tak pakai apa-apa pun. Memang sangat best. Okey. Saya akan tanyakan kenapa dengan dahi ibu kan. Dahi ibu ni boleh tak pilis. Okey, ni namanya pilis. Ibu sedang berpantang. Tapi sebelum awal-awal berpantang tu ibu tak letak benda ni. Sebab tu kepala ibu pening So sekarang ni baru ibu nak letak berpantang pun main-main sampai tak letak pilis ni. Ibu sampai lupa nak letak pilis ni. Dah kena kepala tu dah sakit, kepala tu dah pening baru nak letak. So dekat sini ibu nak tunjuk ni nampak ni. Kalau korang tahu Panel Lab punya lip matte, okey ni Panel Lab punya tau. So yang ni hari tu ibu tunjuk yang ni tau. Dia ada 6. Dia ada 6 color, 1 2 3 4 5 6. Ada satu lagi yang ibu dah simpan dekat dalam bilik. So ini hari tu ibu dah tunjuk color ni. So ibu nak tunjuk color ni. Yang ni ke semuanya sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 color. So jom swatch, korang akan tengok dekat sini. Cantik. So ni adalah starfish. Cantik kan? So ni adalah baby fairy. Okay, you dah buang tadi, yang tadi tu dah buang. Ni baby fairy. Color baby cup. Cantik kan? Ni baby cup. Ini pula adalah baby dodo. Cantiknya. So ni baby dodo. Yang ni baby dino. Baby dino ni ini adalah yang kedua ibu beli. Baby dino adalah baby mermaid. Cantiknya. Baby mermaid. Yang ni adalah baby fox. Baby fox. Sekali adalah baby shark. Yang ni adalah baby shark. Kakak rasa cantik tak color dia? Cantik. Cantik kan? Sebab ibu memang tak ada lip matte yang sebanyak inilah. Kira kalau ibu dah beli sekali tu maksudnya memang selesa untuk ibu sebab dia tak mengeringkan bibir. Sangat ringan, macam korang tak pakai apa-apa pun. Memang sangat best. Okey. So dekat sini ada 8 jenis color. Ibu nak tunjukkan sekali lagi 8 jenis color ni. Okey, untuk yang first tu itu adalah baby starfish. Nombor 2 adalah baby fairy. Nombor 3 adalah baby cup. Nombor 4 adalah baby dodo. Nombor 5 adalah baby dino. Nombor 6 adalah baby mermaid. Nombor 7 adalah baby fox dan nombor 8 adalah baby shark. So kalau korang suka color yang mana satu?